RX Jack betul-betul boleh laju. Tapi tak ada sesiapa yang lebih laju daripada maut. Di sini ada rider RX Jack tak? Saya nak tanya korang korang takut mati tak? Kerana setiap kali gathering RX Jack kita juga selalu dengar berita kemalangan. Tapi korang pergi lagi Pendapat saya, motor RX Jack ini bukan motor biasa bagi ramai orang. Ada yang sangkut travel ratusan kilometer semata-mata nak datang gathering. Masalahnya, bila ribuan motor kumpul bersama, mesti confirm ada yang kerja masa, ada yang nak tunjuk motor, ada yang nak test top speed, ada yang nak berlumba sesama sendiri. Dan bila seseorang buat silap pada kelajuan tinggi, bukan dia satu orang jadi mangsa saja tahu. Yang paling sedih adalah ada yang pergi gathering bersama-sama kawan, tapi balik tinggal nama sahaja. Ada yang nak keluar rumah tengok motor RX Jack. Akhirnya keluarga tunggu dekat hospital. Untuk saya bukan nak salahkan tim RX Jack. Aku pun faham kenapa orang sayang motor ini. Tapi kalau kita betul-betul sayang motor RX Jack jangan sampai satu hari nanti orang kenal RX Jack gathering bukan sebab motor yang cantik, tapi sebab berapa banyak nyawa sudah hilang. Yang last ini RX Jack betul-betul boleh laju, tapi tak ada sesiapa yang lebih laju daripada maut. Korang setuju tak? Gathering RX Jack ini patut lebih ketat dari segi keselamatan. Sila komen. Jangan lupa follow saya, like dengan share.